Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni hari Jumaat, 4 hari bulan April 2025, jam pukul 8.42 pagi. So sekarang kita orang nak pergi test drive Proton IMAZ 7. Hari tu kita orang test drive Jayco J7 PHEV. So hari ni Proton IMAZ 7 pula. Okey, jadi Proton IMAZ 7 ni fully EV. So kita nak tengok lah macam mana dia punya feel, dia punya ni lah, keadaan dalam dia, luaran dia macam mana, apa yang special. Tapi kalau tengok dekat YouTube, ramai yang bagi good review. So kita nak tengok sendiri lah. Alright, okay, jom. Sekarang kita nak sampai di Proton dekat Malim. Okay, Proton ni memang khas jual EV je, jual EV IMAZ 7 tu. So jom kita tengok. Assalamualaikum. Siapa Mike? Mike? Siapa Mike? Ada? Ada. Ya, ada dia. Mike? Ya. Yang saya WhatsApp tu. Okey. Pukul 3 kan, tapi tu awal lah. sebab ingatkan dah hal pada pagi ni. So dia sekarang ada warna hijau, putih, silver. Dia ready stock ke? Tak adalah, sebenarnya tengok apa spek nak ambil lah. Kalau Prime, Kalau Prime boleh dapat cepat. Apa beza Prime? Prime dengan Premium dia punya beza Range adalah aksesori saja. okey. Okay, number 1 dia punya sport rim. Number 2 dia tak ada sunroof. Nombor 3 dia tak ada power boot. Nombor 4 dia tak ada okey, tekan tu je. dia tak ada head up display. Dan nombor 5 dia tak ada ventilated seat. Okey. Dan dia punya kilometer different 50 km. Beza harga 20. 20k. Sekarang promotion 105,800, yang lagi satu tu 119. Oh, 15,000 tu. beza lah okey, ni yang Premium. Prime. Premium. Okey. Pergi lah, duduk dalam tengok. Rasa Belakang tengok apa. si belakang dia orang confirm besar lah kan. Orang cakap lebih pada X70 saiz ni. Dia tak ada apa yang kat belakang ni tadi. Kata kalau Prime ni. Bukan, dia tak ada sunroof. Oh, ni. Yang lain semua ada. Oh, ni standard lah. Ni standard. Apa dia? Dia ada dua spek lah, Prime dengan Premium. Oh, premium. Premium ada sunroof. Ada. Tapi rim sama je nampak. Rim Premium dia 19. Ini 18. Tapi design sama. Design lain. Kalau nak tengok dari sini, itu Prime, itu ni Premium. Oh, Sama? premium. Okey, Orang faham. dia lain. Yang tu ada sunroof, itu tak ada. Okey, faham. Tapi dekat luar semua sama. Dia ni prime kan ni? Ya betul. Dia tak ada tutup. Oh, tu lah penutup tak ada. Belakang tak ada. Kalau tinta gelap lah. Tapi dekat Shopee ada jual. Khas untuk ni, tarik tu. IMAZ tu. Cover. Oh, kan? Kita orang ada try beli satu dekat, taruh dekat demo car tu. Lepas tu maintenance murah. Dalam 10 tahun pakai baru 3,700. Oh. And after that second battery. Okey. Jadi sekarang saya berada di dalam. Jalan kabur balik ke lantai. Untuk adjust seat, kita tarik ke belakang. Gerak belakang Nak charge, nak pergi charge, just cari dekat sini. Okay, ni aircon. Kemudian sini ada physical button. Ni blower kita boleh off, on. Kita auto. Ni auto ni auto aircon lah. Yang ni button Button tu dia yang tu untuk selector. volume. Oh, okey. Untuk volume
Kita kalau tekan, oh tak ada. Ni untuk volume nampak. Sekarang tengah cas. 69%, range 238. Kita punya button. Ni dia punya cup holder, wireless charging, besar armrest. Di bawah ni dia ada USB-A Type-C. Ok, memang besar lah kereta ni. Tengok kiri kanan pun memang besar. Ni hazard lamp ini. Oh macam tu Okay, sentuh macam tu Ni ada cermin. Pun ada cermin, tapi tak ada lampu LED lah. Okay, ni S Prime bukannya premium. Okay, ni button untuk tingkap. Macam ni, kita tarik nanti. Tu ni nak adjust side mirror. Buka. Okey, bahagian belakang. Di belakang ni ada aircon vent, kita ada USB-A, USB-C, ada tempat letak ceiling. Oh, boleh tarik Okey, nampak ni boleh tarik. Okey, nampak dia flat. Yang besar. 1, 2. Okey, ni ada lampu. Lampu tekan je ni. Okey, ni Isofix untuk letak baby seat. Ada armrest. Bedroom memang besar. Serius memang besar kereta ni. Poket. Salah nak pasang dekat luar pun boleh. Dia cakap banding tadi Prime, premium. Premium. Prime pun dah okey dia kata. Tapi Dia beza 50 km je. 50 km. Tapi you jimat on a lot things. Oh ya. Insurance windscreen tak payah beli banyak-banyak because tak ada sunroof. Dia kata bagi satu tayar lagi murah. Kan ni 18. 18 yelah, lagi besar. Tapi dia boleh pakai tayar standard? Tak boleh, dia kena pakai yang EV punya. Yes. Seat ni dia boleh ni. Boleh juga, boleh. Dia pakai macam mana cakap dia? Tekan tarik Tekan sini. Yang dekat sana tinggi. Ni. Oh, okey. Itu tadi rendah. Manual lah Dia boleh sampai bawah ni. Ya. Kalau tarik tidur kan tarik macam tu. Oh. Terus lipat. Okey. So dia tidur. Ni cara buka Ini dia tak ada power hood bang. Tak ada. Oh. Tekan sini. Oh, tekan bawah tu. Buka macam biasa. Kalau nak turunkan dia kena tarik ini. Yalah macam kereta biasa. Dia tak ada power hood. Yes, macam kereta biasa. Okey, dia servis 1 tahun sekali. Datang 20,000 km. Mana satu datang dulu lah. Okey, dia punya cost service tu apa? Cost service lain-lain. Setiap tahun lain-lain harga. Ada 150, 90. RM150. Sebab dia bukan ada minyak hitam apa semua, enjin apa semua, bateri je. Kena tukar minyak hitam, kan. Macam tu lah, tak sampai 200 lah. Gearbox kan. 90. Kita duduk bahagian ni. Okay, ada cup holder, speaker, touchscreen. Ni memang kena explore ni, ada 4G, back to home. Okay, sekarang kita tengok ni dia punya ni lah, ada 360 kamera. Ada side mirror.
Chrome finishing alamak. Ni washer wiper coolant. So majority 100% benda ni memang made from Geely. Kalau abang tengok memang banyak Geely punya words lah. Geely apa? Geely E5 kan? Saya GT. So boleh ke test drive? Boleh? Ha. Test drive boleh. Jom. Test drive apa ya yang ada? Prime ada, Premium ada. Premium lah. Sama. Okay, sekarang saya nak test drive yang premium yang ada sunroof yang high spec lah. Range dia lebih 50 kilo saja berbanding dengan Prime. Dalam cuma sama, dia tak ada beza. Macam ni tak ada pula yang Fly Me Dia tak ada wording kan? Ini je ada wording. Tapi benda sama lah. Ini ada head-up display, itu tak ada. Oh, HUD yang tu. Dia macam ada nampak reflection kosong tu kat sana kan? Cermin tu kan. Okay. So okay, dia ni tak ada push start button semua, dia just yes. Ya, ada memori Memori Ni seat. ada memory seat, itu tak ada. Oh, itu tak ada. Okay, jadi dia nak start tekan brake lah. Tak ada, dia memang dah start. Oh, nak start. Bila abang nak gerak, abang kena tekan brake baru shift D. Okay, tekan brake kan? Tekan brake dulu, shift D. Yes, correct. Okay, dia tulis kat sini. Dia ada pusing kan? Nampak sebelah tu dah tulis drive D. Oh, okay, alright. So abang keluar sini. Signal sini kan? Yes, correct. Sebelah Sama. kiri. Macam mana dia tahu kita ni? Dia ada atas kepala abang. Biasalah, baru macam S70 lah kalau test hari tu. Tapi brake dia macam tu lah. Tapi ini dia different sikit because EV car kan. So dia punya tekan brake lagi makan Kan? So abang kena kaki kena soft tekan brake. Sini. Kita masuk dalam tu. Minyak aiskrim? Memang ada. Okay. Dia tak marah? Dia bising kan, ting 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 tu. Oh, okay. Ada kereta tak boleh jalan terus. Okay, 17 km lebih. Dia after 30 dia dah tak ada lagi. Ni kiri sekarang. Sini. You know why they have this we call ice cream man song, ice cream truck song lah, because okay, dulu kita kecil-kecil kan, apa yang kita dengar first? Aiskrim lah. Ada pop tu kan yang orang lalu. So ini untuk alertkan orang kita jalan. Itu one of the safety feature lah. Dekat luar kuat lah dengar Dekat luar tak berapa kuat lah, tapi orang tengok dengar lah. Orang cari benda tu tau. Apa benda tu like that. Tapi dia more than 30 tak ada lagi. More than 30 dah tak ada. Tak lah. Yes. Dia F plus, dia tak ada gear 4. Semalam dengan hari ni mana sedap? Mantan kereta apa? PHEV Jeko. PHEV Jeko. Oh, dekat Cheng tu. Dekat tu. Dekat NSK ni sebelah. Cheng lah, betul. Jalan ke depan, masuk lah. Motor keluar. Dia 8 second dia punya. 0 to 100, 6.9 second. Oh, si. Yes, lagi laju. Yes. Dia signal, kalau abang sikit je, itu we call lane change. Kalau abang nak tukar lane, kalau nak masuk betul-betul sembang, tolak atas. Oh, tolak kuat. Okay. Sini keluar sampai keluar bank. Itu one touch. Itu one touch. Dia tekan habis. Nanti dia akan lama. Tengok dia tak ada berhenti. Dia lama. Dia bukan macam kita punya macam kita punya kereta, kita tolak dia akan stop dekat sini. Bila kita dah corner dia tenang balik kan, macam tu. Ini tak ada. Ini dia tolak habis tapi dia masih go back to the normal position. Tegang ni. Akhirnya dia correct. Apa yang terang? Betul. Head-up display.
Oh, saya tak nampak. Speedometer depan. Kalau akak duduk kat belakang macam tu, akak tak nampak. Driver nampak. Sebab dia pantul kotak tu. Yes, correct. So kat sana abang boleh macam malam kan, you no need to focus the screen, you can focus on the glass. Cuba buka ni. Atap Dah ni. Atap pula dah. Okay, kalau macam ni, dekat sini untuk line lah, dia boleh buka habis. Dan roof tu pun boleh buka. Dia boleh voice command kan? Boleh. Yes, correct. You boleh voice command, you can press it lah. Jadi so for the roof lah, scroll roof, you boleh buka. Okay. Sama je macam Jaku punya. Dia sama. Jeko punya ada butang, kita tak ada. Dan dekat sini, you boleh buka power boot lah. Atau you tekan dekat belakang. Buka power boot? Oh, kalau berhenti lah. Itu kalau ada kereta kan, kiri kanan dia akan Bunyi. ada bunyi. Yes, that we call blind spot. Semalam pemanduan lebih sedap semalam kali ni bang. Ini dia tak ada gear, so dia smooth. Macam Jeko ada gear. Betul. You can feel the gear ratio. Ini tak ada. Okay, bila stop tekan P. Tapi tekan button dah? Yes. Sama lah macam Jaco kan. Jaco. Jeko punya gear pun kat sana juga. Betul. Sekarang mostly banyak gear kat sana. Kan EV kan China punya style. Ni, sini ada head-up display yang tadi tu. Okay. Dia warna putih, you boleh adjust warna biru. Dia jadi warna biru. Okay, boleh adjust warna biru. Okay. Okay. So dekat sini kita ada memory seat lah. Kalau seat. Prime tu tak ada. Prime tak ada. Premium tapi, ada. Tapi dia button jugalah. Yang ni betul. Kalau Prime yang ni manual, ini auto. Dia tarik-tarik itu yang kena tarik kat bawah ada yang besi tu betul, kita tarik. Betul lah. Macam kereta biasa lah. Yes. Okay. Okay, yang dekat sini ada aircon. Ventilated seat lah. Boleh buka macam ni. Dia akan sejuk sekejap. Kalau Prime tak ada. So dekat sini is kita punya kereta punya control lah. Okay, yang ni sound. Sound dia bagus ni. Sekejap on satu lagu dulu. Dia yang ni 16 speaker. So bunyi dia memang sedap. Jeko tu dia Sony kan. Ni lagi sedap. Betul. Because ini 1000 watt, Jeko tak ada. So kalau dekat sini abang pergi balik kan. Contoh budak-budak tengah tidur, abang nak travel jauh. Abang nak dengar layan sendiri. Dia akan keluar dekat abang telinga. Speaker barang ya. So kalau bawa, budak-budak belakang boleh tidur lah. Tak ada masalah. Then you can share to everybody lah. Then dia ada soundbar kat sini. You boleh adjust belakang, nak adjust depan. Kalau biasa kita tengok tengah, bau sedap bunyi dia. Ni pun dia bisa. Okay. Then lepas tu yang ni you boleh set. Tapi for me I prefer this one lah. You boleh set Opera House. Okay. Dia punya ni lah. Dia punya bungit lain, nampak? Equalizer dia. Betul. Studio room. Recording. Memang lain dia punya ni. Konsep. Tapi for me I suka yang off ni lah. Dia sedap. Dia punya bungit lagi kita dengar. Tinggi yang brightness Mana? Brightness. Boleh. Brightness screen. Sekarang ini kita punya lighting brightness screen. Dah brightness lah. Brightness. Okay. So yang ni dia auto lah. Auto lah. Yes. Kalau pukul 7 macam tu dia akan automatic on. Yang apa? Auto high beam. Auto high beam kita tak ada. Tak ada. Okay. Ni low beam dia. Level ini untuk adjust dia punya lampu atas atau bawah. Betul. Depends kita bawah lah. Macam ada orang tinggi dia suka dia nak tinggi. Ada orang rendah dia suka bawah. Betul. Kalau kita bawa barang banyak, kereta kan jongket. Ya, betul. Jadi high beam So ini adalah cabinnya lah. Kalau tekan dia akan hilang lah. Ini on then off. Oh, tekan situ. Boleh. Boleh sensor juga. Sensor juga lampu sensor. Dan dia ada ambient lighting. Kalau Prime tak ada ambient lighting lah. Okay. Dia boleh tukar-tukar, boleh joget dengan lagu ke apa? Tukar colour je lah. Tukar colour. Sini tu ada, dia dekat dalam ni. Tapi macam sekarang tak nampak lah.
Okey. Oh, yang macam bintik tu tak silap. bukan dekat dalam ni. Dia dekat dalam panel. Ni. Okey. Tapi tak nampak lah. Malam lah biasanya ambient ni malam kan. nampak Bila macam on lampu baru dia on kot. Betul. Pada silap. Dan kita ada driving assistant lah. Ni ICC dengan ACC. Yes, betul. ICC better lah, Intelligent Cruise Control. ACC kalau you tengok dia ada lane dia macam prevention. Kalau keluar lane dia akan bungit. Kalau buka sinar dia tak akan function lah, because dia tahu customer owner alert. Then kalau contoh abang masih keluar lane, dia akan vibrate dengan steering tu. Dia Lepas tu dia ada emergency lane living assistant lah. Macam tadi yang saya tunjuk yang dia ada keluar lampu kuning kat belakang. Okay. Dan ini adalah pre-collision. Kalau contoh tak sempat brake, dia akan brake lah. Okay, dia detect tu kereta dah macam rapat sangat, dia akan brake lah. Tapi first dia kasi warning dulu, group macam tu. Kalau tak ada baru dia brake. Tapi dia kasi warning lah. So dia ada banyak benda, traffic cross alert. Kalau abang ghostan, ada kereta datang, dia pun boleh automatic brake. Prime premium sama saja. Yang ni semua memang ada lah. Door kalau kita buka, suddenly ada motor nak lalu tapi nak buka pintu, dia akan alert. Dia akan bungit lah. Dan ada radar sensor lah. Itu reverse punya lah. Dan sini ada speed reminder. Ada orang dia tak suka, dia boleh just off lah. Kalau tak nak boleh off. Because contoh macam sini 70 km kan. Dia beritahu. Sini contoh jalan ni 70 km. Kalau abang lebih dari 70 dia akan bunyi. Kalau tak nak boleh tutup. Tapi when you off engine, you start back, dia akan keluar balik. Kena set balik. Because safety feature you cannot cancel the thing. Because why we pay safety lah. Okay, next voice command lah. Voice command you boleh buka tingkap, boleh buka sunroof, boleh buka cari macam lagu atau location, GPS ke apa kan. Yes, betul. Display tu kita punya wallpaper lah. Macam ni, for example contoh you boleh set tapi dia laju lah dia punya ni, smooth. Okay, then tadi kita dah buat sound. Dia sama tadi, itu shortcut punya lah. Jadi kita ada wifi. Dan kita sekarang promo, kita bagi 5 tahun free wifi, internet data lah. Unlimited. Yes. Telco T-Mobile? Tak ada. Dia memang dari China, memang dah ada dah. Dia dah memang dia tak ada SIM card lah. Dia memang dalam dah ada kat dalam. Yes. So my car ni abang boleh tengok abang punya tire pressure. Dan service maintenance dekat sini. Nanti every time service dia akan adjust lah sendiri. Dan kalau contoh ada naik towing trailer, dia kena tarik put trailer mode lah. So kereta tu tak bergerak lah. And then I show you about the maps. Ni maps dia. Maps dia live connect with all the charging station. Contoh macam tadi akak cakap nak pergi, contoh lah kita pergi ni charging station dah ni yang ada. Betul ni. Contoh kita nak jalan-jalan pergi pavilion. Pavilion. Then we go direction. So pergi pavilion no problem. You reach at pavilion got 41%. Cukup lah tu kan. Kalau contoh we go, cakap you rasa macam takut nak charge, you can go under here, go under EV. Dia akan search all the charging port sekarang. Ada kat sekarang sini lah. Dia beritahu juga available atau tak ada. Yes. Sekejap, dia tengah search semua. Dah keluar. Nampak? All the way sini semua ada. Tu tak takut pun pasal charging kan. Normally kalau charge 30% to 80% 20 minit. So maksudnya minit je yang tu kata lama tu kat rumah. Because kilowatt dia kecil. Yang dekat luar ni kilowatt dia 100. Kenapa bunyi ni? Because abang punya sinar lain. Dia ingat abang nak masuk sana, dia masih warning ada kereta ni coming. EV ni banyak kat kelebihan dia sebenarnya. Kompresor pakai bateri lah kan. Yes, betul. Kalau tidak kan pakai enjin tu lah, belting lagi nak betul. Ini semua belting, time engine semua tak ada. Motor lah. Yes, correct. Tapi dia punya sistem ni boleh kena shutdown tak?
shutdown yang macam mana? Maksud tiba-tiba tak boleh on lah. Macam mana? Tak ada, dia akan, kalau dia nak reboot kan, dia nak update dia punya OTS, dia akan update kat waktu malam 1 o'clock morning, 2 o'clock morning. Oh, dia auto update ke? Dia auto update. Tak payah susah. Walaupun kita off kereta tengah cas. Ada tak yang beli dengan you balik Kelantan? Ada semua dah pergi Penang, semua dah pergi. Ni, dia kata okey lah. Okey, memang okey dia cakap. Because charge 80% jalan. 80% jalan. Tak perlu tunggu 100 tak perlu. Itu yang you pun belilah. Yes. I trade in my Yaris, ambil Imas ni. Yaris pun mahal juga servis, 600. City pun 400-500. Ini pun City 10,000, 400 lebih. 1.5 je servis dia. Nanti kalau beli tinted dapat ni kan? Ada tinted ke ni? Tak ada, yang ni panel punya lah, kita orang punya panel. Maksudnya tinted ni bagus, dia tak panas. Tapi boleh buat dengan panel lah. Tak dapat free tinted? Free tinted tak ada. Kita recommend you go there. Minta free, tak benda lain. Because kita macam dia jadi panel, so dia ambil kita punya kereta, dia tanggung kalau apa-apa jadi. Macam baru-baru ni saya ada satu customer tau. Dia pergi Shah Alam. Dia pergi Shah Alam. Tak kat KL lah. Dia cakap area Shah Alam. Dia buat tinted. Orang tu kopik ni, pintu ni panel, dia make clip semua patah dalam. Aduh. Kita baru lagi. Betul. Tu yang mileage pun 600. Lepas tu dia telefon, dia cakap, kenapa kita orang punya dia cakap, first dia tak cakap dengan I tau. Dia cakap, kenapa ada gap Then I check semua kereta. I cakap impossible bang, ada gap. Then kita tanya dia, buat tinted ke? Baru dia cakap buat tinted. Then I cakap, orang tu ada kopek tak pintu? Dia cakap ada. patah-patah klip dekat sini dia jadi longgar dekat sini, dia dah terbuka. Tapi tak boleh buat apa dah lah, dia punya salah sendiri lah kan. Then after that dia cakap kedai tinted tu akan tanggung. We wait and see lah, kena tunggulah. Tanggung ke tak? Dah. Tekan pit. Mana biasa dekat sini tau. Tiba takkan. Dah. Alright, itu dia memang di tepi, memang di lock lah kan? Yes, betul. Once you tekan P, side door semua akan buka. Oh, tu tepi tu. So engine pun tak perlu off. Abang nak keluar, just ambil kunci, walk off. Oh, aircon pun tak payah? Tak payah. Dia akan automatic off. Ya ke? Tak jimat ke macam? Okey. Dia akan sendiri off sendiri. No worry. Seat kat belakang Dia akan gosen. Easy for you to go out. Ni tekan je betul. Ni you boleh tekan remote, boleh tekan dekat sini, boleh tekan dekat screen. Tapi boot sama je. Sama je. Cuma power boot. Yang ni lah. Yang ni yang kita beli kat online tu. Ya. Test. Ni gili punya ke apa? Saya rasa ciri ni lah. Kan? Ring sangkut. Ada tak? Oh, tak boleh. Oh. Macam tu je. Tapi ni sama kita bawah dia. Tungkat Semua sama. Oi, kosong. Memang lah. Yang tu sikit kan? Cik kan? Kecil sikit lah. Oh, Jeko. pasal dia letak bateri belakang. Yes. Dia kan ada enjin. Ada dua-dua kan. So dekat sana dia jadi kecil. Space dia. Dia boleh berantak ke susun balik. Dia kalau awak macam tengok kat kalau itu atas beg lagi banyak, jadi kita tarik ke bawah. Dia boleh letak bawah. Oh. So berapa liter dah sekarang ni jadi? Kalau atas tadi 450, yang ni 10, bawah lagi 50. So 510. Okey. Bawa memang selesa lah. Belakang pun luas ni. Kan? Booking terus ke apa? Boleh ya? Berapa yang booking 500? 500. Power pun. Kita tengok color apa. Kita ada warna pink, ada warna kelabu, warna hijau, warna silver. Ni silver macam kat ni. Ni silver solid kan? Solid ke metallic ni? Dia pastel color. Betul. Dia ada kilat. White color. Dia kalau putih dia pearl ada pearl ke?
Solid. Solid. Solid white. Ni color lawa kat ni. Macam nado grey. Yes, betul. Apa? Nado grey. Okay, ni color-color yang ada. Oh, ni ada lagi warna grey. Kalau kau nak beli sport rim. Oh, ni wallbox Tapi kena bayar CB3 lah. Ni wallbox Bukan, kena... Tak dapat percuma Dia bagi installation tu CB3. Oh, dia bagi benda ni. Warna ni lawa. Warna ni lawa. Wallbox tu percuma. Installation kena bayar. Oh. 1388. Okey, faham. Wiring Untuk ni? nanti dia akan datang assessment tengok mana meter box tu. Nanti dia akan buat DB. lubang untuk keluarkan plug tu. Baru cas boleh. Oh, dia tarik pada DB lah. Kalau plug biasa tak boleh kan? Tak boleh. Tapi dia bagi jugalah yang 3 pin ni kan. AC charger. Dia tak ada. Oh, tak ada. Sekarang banyak kereta brand dah tak boleh. Because you know what, banyak orang dia charge dekat 3 pin plug tu meletup. Dah betul-betul ada dengar. Kan dah banyak. Tapi kalau balik kampung abang nak beli online pun boleh. oh, ada jual. Ada juga. Cuma Charge kat luar sebenarnya senang. Kena keluar. Dah okey dah. ngetir-ngetir dulu kan. 20 minit abang pergi solat je dah penuh. Kola kerai tu ada ke? Charging station. Kola kerai. Tunjuk ada tak tunjuk? Wah, kena pergi charge jauh. Okey. Settle urusan test drive. Okey, jadi selesai sudah. Saya test drive Proton Emas 7 variant premium yang paling tinggi lah. Dia ada dua je variant, satu prime, satu premium. Banyak juga perbezaan antara prime dan premium, antaranya range. Lepas tu dia punya ni lah sunroof. Kalau yang premium ada sunroof. So secara keseluruhan lah bagi saya bila saya bawa kereta tu, yalah kan macam saya bawa Jeku sebelum ni. Macam tu lah rasa dia. Memang senyap sebab dia tak ada enjin, tak ada vibration. Dia menggunakan motor. So dia smooth lah. Okay. Dan bercakap pasal keselesaan, memang saya puas hati. Memang selesa sebab dia besar. Kalau kita duduk kat depan, lepas tu set seat, kemudian saya duduk belakang, memang leg room besar sampai kita boleh jejak 3 penumbuk lah. Daripada kita kepala lutut kan. Lepas tu dia punya headroom pun memang besar. Banyaklah kelebihan dia. Maksudnya yang saya rasa perlu ada lah untuk memenuhi cita rasa saya. Cuma dia punya kekurangan, okay, macam contoh bunyi bunyi aiskrim tu kan. Itu tak ada isu sangat. Saya tak jumpa lagi lah kelemahan sebab saya just test drive. Kena beli baru kita tahulah apakah kelemahan dia. Mungkin kau boleh tengok lah video-video YouTube YouTuber yang lain yang telah review Emas 7 ni. Kalau saya puas hati sebab dia banyak advantage dia. So next kita akan test drive BYD Atto 3 pula untuk tengok macam mana. Okay guys, jadi itu saja. Kalau korang ada macam pendapat ke, ada komen-komen ataupun yang pernah pakai Proton Emas ni, bolehlah tinggalkan komen, beritahulah apakah pendapat korang. Okey ke, baloi ke tak beli kereta ni. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.